Okay. Ini PSC. Sensor. Ni model dia M221 TM22. Ni nama model dia. Kita sediakan kabel LAN. Kabel ni kena Kabel internet lah, kabel internet. Cat 5 boleh, Cat 5. Sama Cat aja. 5 boleh ni, Cat 5E. Cat 6, 5E. Cat 5E, Cat 5, Cat 6 boleh. Yang jenis-jenis tu boleh lah untuk cucuk je dekat Orang good cat je tak boleh. Remote bus ada? cucuk dekat ni. Ha? Remote bus. Dia itu kan data daripada Proteus ni. Dia send ke PSC dalam bentuk serial. Serial. Lepas serial ni dia daripada serial dia pergi ke ni yang masuk ni. Ni daripada PSC lah pergi ke serial. Serial dia keluar dalam bentuk internet, protokol internet. Bila internet kita hantar pula ke network splitter. Yang ni pula dia pecah pergi ke MGate. MGate ni pula dia sebagai Ikut tingkap je. converter lah ke. Dia convert daripada internet tu pergi serial balik. Yang ni serial. Yang ni dia bawa pergi dekat SPD. Yang SPD ni yang keluar ni, yang ni lah serial. Serial dia keluar pergi ke panel atas. Masuk OS dulu kan? Masuk panel atas tu. Pergi Masuk ke network atas dulu kan? network atas dengan PSC. Kau macam dia tahu rumah orang kan? Tengok dia punya tingkap kan? Tahu dekat memang tengok pergi tak. Okay, ni kita dah sambung lah. Tak ada TV. Kita check dulu network dia, view network dia. Dia lakon dekat sikit apa yang dia tekan ni. Saya ingat gambar tu. Search dulu view network. Macam yang ni sebab saya letak, sepatutnya saya cucuk sini tapi saya punya port rosak. So saya pakai adapter lah. So adapter dia akan keluar ni lah, internet seat. Kalau bukan dia akan keluar kat sini. Tapi sebab yang ni rosak, so saya pakai yang ni lah. Jadi pergi ke properties. Pergi ke ni IPv4. Ni dah keluar ni. Kita balik. Okay, masuk je IP 92 168 127 100. Ni tekan je dia auto keluar sana. Lepas tu okey. Okey. Nak tahu benda ni dapat baca ke tak? Kita ping dia CID. Ping 252. Di ping. Ni. Hari cuba. Macam ni tak hari cuba kan. Check balik benda ni. Okey ke tak? Ni 169. Tak boleh lah. Kena 198. 127 100. Saja typo dia. Typo. Dia nak Saja. uji. Saja Padahal uji. tak tahu. Lagi betul. Payung kalau Try sekali lagi. Masuk balik ping IP dia. minus Try. Tu dia ada reply. Maknanya dia dapat baca, dapat communicate. Why IP ni? Sana 252. 252. Kita ada Bukan 100 lah. kita ada 252, 253 dengan 254. Try 253 lah. 253 pula. 253. Bila reach. Macam ni tak eligible kan. tak sama. Try sekali lagi. 253. Buku tadi apa lah? Buku tak bawa pula. Buku tak bawa. Wan, tadi 23 tu. Kau ambil buku dia kat Extender. extended. Ni ada reachable lah. Eligible. Dia buku boleh. Patutnya. Patutnya eligible lah. Oh. 252 PSC. PSC. Try 254. 254 5 tu. 253 je yang reachable. 253. Kita try buka PSC dulu. 253, 252, 254. Nak connect PSC.
pergi ke commissioning PSC lah. Sebab ni IP PSC 253. Tekan je login. Define connection parameter network macam ni ada kan. Sebab yang ada semua lagi. Mungkin dia punya ni, mungkin dia punya internet tolak CSC. Kena urut-urut juga. Kadang-kadang terlalu. Juga. Kadang-kadang memang Kena masas. tak dapat lah. Dia kena tiga-tiga tu reachable lah baru dia boleh connect. Nak. Ha. Ni tak dapat apa baca apa PLC tu. Ni tak apa baca PLC. Ni dia tak reachable lah. Macam buat ni. Pandai buat. Macam ni dah dapat lah. Dia ingat belum makan. Hai. Kita cakap dia dah Sekali lagi lah. Oh, tadi ejah mana? Kita main-main ni dia takut dia tak ada loose. tak betul dia masuk tu. Dia sensitif ke? Sensitivity. Lepas tu kena retry lagi. Try kan. Login. Kan ni login. Oh, kena tekan sini tu kau ni. Macam ni dia keluar ni kan. Dia keluar pop-up security kan. Password dia admin. A besar D MIN. Password kan controller to PC. Ni kalau kita nak tengok program ni, ladder diagram yang dah ada dalam ni lah. Ni dia akan, daripada sini dia akan terus masuk sini lah program ni. Lepas tu dia minta password lagi, masuk je admin. Oh, lagi ya. Admin. Apa dia? Ni daripada PSC lah. Daripada PSC kan. Aku tak tengok yang ni. Tengok video dah ni. Masuk YouTube. Ni ada daripada PSC lah. Ha. Dah berapa subscribe? 53. Berapa lagi? Nak tambah lagi. Ni PSC. Kalau HMI pula Oh, dah boleh tadi yang 253? ada dah. Dia kena urut-urut sikit. Oh, dia label tu dah tekan kan tu. Kalau Oh, yang ni kan. Dengan perut kenyang kan. Sangat-sangat menyantuni kan. Menyantuni yang Rasa ni. nak terlena. Banyak belakang hari ni. Jangan tebuk-tebuk kan keluar kat sini suara. Perut apa semua tu. macam yang ni pun sama. Ni untuk ni CMI. HMI. Kalau nak sync lock, tekan je sync lock. Lepas tu dia akan sync. Tekan apa tu mana? Ni yang ni. Ada dia punya app. Dia ada dua. Kalau kita download Pi Studio yang ni, dia akan sekalikan yang ni lah. Nampak? Yang ni. So kalau nak tanya Ni dia macam dia punya apa ni? Driver lah untuk dia upload file tu masuk ke sini. Untuk download ni. Dia auto scan USB port. Dia tu keluar IP dia. Ni IP daripada ni. Kalau nak sync lock ke, tekan je sync lock sini. Nanti masa dia akan sync lah. Dekat tu. format pun kat situ kan. Ni kalau delete setting, dia delete semua. Setting semua. Macam kalau more ni, kita tekan more, ni dia akan keluar tulis select item do not need to delete. Maknanya bila kita upload file baru, file yang lama, contoh yang daftar tu, yang lama punya, yang ni dia takkan delete lah. Kalau kita tick lah, contoh kita tick data record, maknanya data record yang tu hilang. yang sebelum ni takkan hilang sebab kita pilih do not delete. Oh, do not delete. So kalau kita unselect, maknanya dia akan delete lah semua. Macam tu. Dia tadi nombor 13. So tuan. Ni untuk apa?
Untuk ni je kan apa? Ni untuk setting masa. Setting masa je. Spotify ha. Spotify. Boy je lah kot. Tu je lah. Untuk Ada check Muhammad Umar. dia punya connection, tak ada dia nama punya kan? okey ke tak semua. Okey. Ha. Cabut. Cabut je. Settle. Settle. Pasal Okey. ni bukan berpangkai ke? Then next cuci pula.